Hi guys, after a long time yang kita dah dapat tak vlog. So mungkin hari ni menjadi hari kita akan vlogging. Okay, so nak pergi ambil Misha. Wait and see. Sorry lah Syed sebab saya keterlambatan. Sangat lambat. Kita plan 12.30. Sekarang dah 1.30 guys. 1.30. Okay, jom. Tu Alpha Wedding. Kita akan pergi majlis Alpha Dekat Marina Ombak Putrajaya. Yes. Dawn. Dan Congratulations Alpha dan Izan. So lepas ni kita nak pergi Ayoai. Ayoai sebab Misha nak beli. Sebab Misha nak beli. Enjoy. Misha nak enjoy. Kita tengoklah sengih-sengih. Kenapa ya? Bayangkan ya, hampir setiap hari aku melayan kerana dia. Hampir hari-hari aku gila bersama dia. Tengoklah tu. Saya dah gila. Gila kan? Sama? Okay, kita akan sambung vlog kita sebab Misha nak cari something. Kau nak yang macam mana? Macam mana aku tahu? Oh, nak yang macam mana tahulah. Wow. Which one you want? Tak kot. Tak kot. We have another mission. To settle it up. And I have a bunch of pills inside my car. Mana? Apa bling-bling tu? Jawapan lah. Dia dekat Weh, kau boleh kan beli yang tu? Mana? Ni tu lah. Yang beli yang bling tu. Kau rasa kau nak pakai tak bling-bling tu? Dia kecil lah. Nanti kita boleh tu balik. Tu lagi. Okay, jom jalan lagi. Biru dalam bahasa Inggeris apa? Blue. Buku biru dalam bahasa Inggeris. Okey. Buku biru jatuh ke air. Okey. Weh, aku ingat kau tak tahu. Tak, aku macam jatuh air tu. Mesti dia related. Yeah, white peach oolong milk tea. Yes. Kau nak yang ni? Aku nak ni dah hampa. Apa dah hampa? Dia sama juga tapi dia Dah hampa lah. aku nak dah hampa. Misha tengah adjust kamera. Baru jadi yang manis. Cantik. Our charging arrival. Sangat cute. Yang mana? Biru. Hijau. Oh, hijau. Dia lah kromi lah. Oh, itu. Siapa nak pakai? Nak pakai. Tapi ini cantik. Tapi yang ni memang cantik. Sebab dia semua kau kena ambil yang belakang-belakang. Sebab yang depan ni dia macam ada. Lupa aku nak yang itu. Okay, kita Maksudnya aku dah daripada dah itu aku terus fix yang itu. okay. Ni dah blue. Blue ni sama dengan ni kan? Tak, tapi di blue this one. Aku rasa yang ni. Navy blue Ha. Tak, nak tuliskan navy blue. Actually kita banyak saya faham. Untuk nak font yang last time warna biru, dia nak tulis Z je. Ya, Z je. Nak letak belah kanan atau kiri? Sini. I just ended my another shoes. Tengoklah weh. Member nak pakai esok.
Weh, aku baru cakap ini kasut favourite aku. Tahu-tahu putus. Maksudnya kena beli baru. Itulah sebab itulah kenapa tadi kau pegang-pegang kasut. Tak, sebab aku tak ada.